Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kembali lagi kita dalam podcast. Betul? Podcast. Akan membicarakan isu yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat profesional dan menarik lah. Iaitu isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Betul Kita nak bincang pasal isu sosioekonomi. Betul. Sebenarnya saya akan ajukan soalan kepada saudara Faiz Daniel. Saudara Faiz, apakah isu permasalahan sosio-saintifik sekarang? Jadi sekarang ni penguraian ataupun pelepasan sisa-sisa toksik ni dia dah sumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Jadi bila gas peningkatan rumah hijau, maka iklim berubah. Maksud iklim berubah tu, dia kadang-kadang dah jadi tak menentu bila peningkatan gas rumah hijau meningkat. Lepas tu dianggarkan sebanyak 285 juta tan kertas telah dibuat dalam masa setahun. Kalau nak buat kertas tu mesti pakai batang pokok. Dianggarkan dalam 2 hingga 4 tan batang pokok yang digunakan. 2 hingga 4. 2 hingga 4. Banyak apa? Jadi kertas ni pun punca ataupun dia macam yang benda utama yang menyumbang kepada sisa pelepasan toksik ni. Baik. Ya. Terima kasih kepada saudara Faiz atas perbahasan tentang isu sosioekonomi. Di sini saya ingin menambah iaitu sisa kumbahan. Sisa kumbahan ini adalah sisa kimia serta sampah sarap. Yang contoh orang pada zaman sekarang, orang sekarang dia buang sampah tu dekat, contohnya dekat laut tu. Dekat sampah kat mana? Kat laut yang akan menjadikan laut tu hitam dan busuk lah dan berbau lah sebab sampah-sampah dengan sisa kimia dia buang di dalam laut. So lepas tu saya akan adukan soalan kepada saudara Zultakir. Betul Zultakir? Betul. Okey, saudara Zul, apakah cara pengasingan kitar semula dan apakah contoh konsep untuk pemulihan alam sekitar? Okey. Untuk contoh cara untuk pengasingan, pada tahun 2015 pihak kerajaan telah menggalakkanlah untuk kita asingkan antara bahan yang boleh dikitar semula dengan bahan yang untuk dilupuskan. Contohnya bahan kitar semula kita letak dalam satu plastik, lepas tu masuk dekat dalam tong kitar semula. Manakala bahan yang dilupuskan tak dalam satu plastik, tak dalam tong sampah. Benda ni boleh memudahkan orang yang menguruskan sisa-sisa buangan ni lah. Contoh kalau dah letak dalam tong kitar semula tu, so orang tu boleh tinggal ambil bahan-bahan tu dan bawa kepada tempat untuk proses barang-barang kitar semula. Manakala yang bahan yang buangan yang tak nak guna tu dibawa ke tapak pelepasan. Kemudian apa tadi soalan yang seterusnya? Contoh konsep yang kita ni tadi. Nak konsep 5 ke? Oh, konsep 5. Pernah dengar tak 5R? 5R? 5R setahu saya pernah. Apa yang tahu? Ni yang saya tahu sikit je lah. Contohnya 5R tu reduce, reuse. Faiz awak? Kalau Ana Cycle. Okey, tak ingat. Tak ingat. Okey, dia 5R. Ada refuse, reduce, reuse, recycle dengan recovery. Okey, sebelum ni kerajaan hanya mengenalkan konsep 3R, tapi kerajaan dapat kena pasti bahawa konsep 3R ni tidak cukup memuaskanlah dia punya hasil. So kerajaan tambah lagi 2R kat depan. 1R kat depan, 1R kat belakang, iaitu refuse dengan reduce. Lepas tu kerajaan dapat kena pasti dengan tambah ni, kerajaan buat tambah 2 ni supaya sisa buangan ni dapat
mencapai tahap sifar. Sebab kita dah tolak daripada menggunakan bahan yang tidak boleh kita semula. Betul. Lepas tu recovery kita pulihkan bahan tu. Maksudnya bahan tu kita baik pulih supaya boleh digunakan balik. So dapat kurangkan sisa bahan buangan dekat tahap 40% lah. Boleh baik pulih pula? Boleh. Boleh? Oh, kalau plastik ni boleh lah? Kalau boleh. macam botol-botol boleh? Boleh kita buat cantikkan dia boleh guna balik. Jadi, terima kasih atas perbahasan tadi. Soalnya, okay, Saudara Faiz, soalan last je? Boleh? Boleh. Apakah cara mencegah dan rawatan untuk perprosesan untuk proses biologi ni? Yang proses orang bedah-bedah selalu kan? Ana rasa dia ada dua langkah. Kita nak cegah. Apa langkah? First, macam saya cakap tadi, kan dalam setahun ada dalam lebih kurang 245 juta tan 245? kertas. 45 kertas? Kita keluarkan dalam masa setahun. Jadi untuk penggunaan seharian mesti kita ada guna kertas. Jadi kita kena minimumkan. Itulah. Kita kena tu supaya apa? Sebab kertas ni apa penyumbang utama kepada pelepasan. Maksudnya macam dia penyumbang utama untuk jadi sisa-sisa toksik. Lepas tu yang kedua, kan kita keluarga. Contoh kalau asrama, sekurang-kurangnya tu kita kena makan tu ikut keperluan. Sebab apa? Kadang-kadang kita contoh lah, kita ambil banyak. Lepas tu kita tak habis. Buang. Itu pun jadi punca. Punca apa? Punca apa? Sisi-sisi toksik. Tu jadi banyak, susah. Saya nak lupa sekali. Terima kasih atas pembahasan tentang cara mencegah dan rawatan tadi. Dan terbuktilah bahawa kita perlulah menjaga alam ini agar tidak berbuang sampah di merata-rata tempat. Contohnya yang saya cakap tadi lah, yang Saudara Faiz cakap tadi, jangan buang di tempat, di jalan semua. Pastikan buang di tempat sebetulnya lah. Jadi, dan semoga kita dapat iktibar apa yang disampaikan oleh dua saudara kita tadi. Nak buang masa lagi? Sekian, terima kasih.